Selamat datang ke Jalan Journals. Ini adalah episod ke-7 Travelog Road Trip kami di South Island, New Zealand. Setelah lebih 1 minggu mengharungi perjalanan yang mencabar serta cuaca ekstrim di Pulau Selatan, kini tiba masanya untuk kami singgah berehat seketika. Destinasi kami seterusnya ialah Wanaka. Di sini kami menikmati suasana santai di Lake Wanaka yang tenang, berlatar pegunungan yang memukau. Kami juga singgah ke Wanaka Lavender Farm, terkenal dengan ladang bunganya yang berwarna-warni serta haiwan-haiwan comel yang menjadi tarikan pengunjung. Tonton sampai habis untuk mengikuti kisah penuh perjalanan ini. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Pagi, so pagi ni kita orang berada di Wanaka. Semalam di Mongkut lepas trailing dulu, kita orang terus ke Wanaka sebab Apin pun semalam dia tak berapa sihat. Kat sini kita orang ambil Airbnb sebab hotel semua dia dah melebihi bajet. Ni rumah yang kita orang dapat lah untuk 2 malam. Hari ni kita orang chill and easy je setelah seminggu menempuh cuaca ekstrim dengan masing-masing tak berapa sihat. So Alhamdulillah lah, hari ni aku pun dah semakin okey. Cuma ada sikit lah sakit-sakit tekak. Kita pun memang hari ni tak ada decide nak pergi mana-mana lah. Cuma kejap lagi nak pergi makan tengah hari. Ni kira jamak sekali lah sampai makan malam. A few moments later. Sekarang kita orang berada di Pekan Wanaka. Kan kita orang dekat kedai Turkish kebab. Dah order kebab tadi. Tunggu kejap lah, siap. Dekat situ pun ada fish and chip, ada bacon, jadi tak berani nak makan. Tapi tempat ni memang nice. Depan tu Lake Wanaka. Jadi kita lepas makan kita nak pergi jalan sana, Lake Wanaka. Lunch merangkap dinner sekali untuk hari ni. Kebab on rice, lamb. Oh, portion macam ni puas hati. Ni chips, ni nugget and chip, kebab wrap. Dan makan menghadap view Tasik Wanaka. Okay, so bismillahirrahmanirrahim, kita makan dulu. Selepas makan, kami menuju ke Lake Wanaka. Air tasik yang berombak halus membuatkan suasananya terasa seakan berada di tepi pantai. Bezanya, pemandangan di sini berlatar belakangkan pergunungan bersalji yang menambahkan keunikan tersendiri. Careful. Is there any fish in here? Does it have fish? There's eel. Yeah. Oh, there's the eel. There's the eel. Don't disturb the bird. Nampak ikan besar? Tu. Oh. Oh, ni ada lagi seekor. Oh, ada 2. Banyak bawah jantas, jambat ni banyak. The big fish. Okay. We already know this eel. Oh, wow. Too small. We need something big. Yeah. Maybe we can find lagi lah. Too many sticks. You want to beat the duck? It has. Suasana di Lake Wanaka ketika ini benar-benar mendamaikan. Angin sejuk yang bertiup halus dari pegunungan bersama dengan bunyi deruan ombak di tasik memberikan rasa tenang yang memulihkan. Di sekeliling, kelihatan ramai pengunjung berjalan santai di tepi tasik. Malah ada juga yang berani mandi-manda walaupun airnya masih lagi terasa dingin. Jadi kita nampak ada orang makan aiskrim. So kita nak cari aiskrim, lepas tu sambung lepak tepi tasik. Tasik Wanaka ni dia macam ada vibe yang lain tau, compare tu tasik Tekapo Pukaki yang kita pergi. Dekat sini dia macam ceria sikit. Kita nak cross jalan. Jom cross. Dia bagi kita. Kat sini kita orang dah bawa satu budaya angkat tangan. Kita jalan kita angkat tangan, lepas tu bila drive orang bagi jalan pun kita angkat tangan. Tapi orang tempatan dia macam confused. Kenapa angkat tangan? tu kita dah jumpa kedai aiskrim. Sure thing, and I come as well. Can I come? Can I get the waffle cone with 1 scoop of vanilla bean? Okay. Should be fine? Okay, thanks. Enjoy.
Seterusnya, kami ke mercu tanda ikonik Wanaka iaitu Dead Wanaka Tree yang terletak kira-kira 2 km dari pusat bandar. Dari kawasan parking, kami perlu berjalan sedikit menyusuri tepian tasik sebelum tiba di Dead Wanaka Tree. Pokok willow ini pada asalnya tumbuh daripada pagar di sebuah ladang lebih 80 tahun yang lalu sebelum sebahagiannya tenggelam di dalam tasik Wanaka. Kini, batangnya yang seolah-olah berenang di dalam air menjadi subjek fotografi yang sangat popular, terutamanya ketika matahari terbit dan terbenam. That's it untuk Wanaka. Angin pun dah semakin sejuk. Kita pun mungkin dah boleh beransur balik. So esok kita akan ke Queenstown, menghabiskan saki-baki beberapa hari lagi lah di New Zealand sebelum pulang ke Malaysia. Selamat pagi. So hari ni kita on the way nak pergi ke Queenstown. So pagi ni isi minyak dulu, full tank. Tengok berapa yang kita isi trip kali ni. $121 untuk 42.8 liter. Ada dapat diskaun. So dapat dalam $118. Bismillahirrahmanirrahim. So kita teruskan perjalanan. Kita singgah Wanaka Lavender Farm dululah sebelum sampai ke Queenstown. Seterusnya, kami singgah ke Wanaka Lavender Farm yang terletak tidak jauh dari Pekan Wanaka. Ladang ini terkenal dengan tanaman lavendernya yang luas serta pelbagai produk berasaskan lavender. Selain itu, di sini juga terdapat haiwan ternakan yang comel, menjadikan kunjungan ke ladang ini sesuai untuk semua peringkat umur. Right. So those are your tickets if you just stick them on for us. And then it's through the doors down there and there's a big map outside for you. Di sini, pengunjung boleh membeli pelbagai produk berasaskan lavender seperti skincare, minyak pati, teh lavender, sabun, lilin aromaterapi serta madu-madu tempatan yang dihasilkan daripada pelbagai jenis bunga. Oh, thank you very much. It's okay. Nothing. Okay. Dia ada map dia ni. Kita kat dalam. Ni. So kita kat mana? Kita kat sini. Dekat sini. So by right kita akan pergi ke ladang. Kemudian kita akan ke tempat lebah. So sini ada biri-biri. Sini kita akan jumpa kambing, kuda, keldai, alpaka elok, alpaka tak betul. Ni macam apa ni? Lembu handsome. Lembu handsome kedua. Lembu emo. Sebaik sahaja kami melangkah masuk ke kawasan ladang, kami terus disambut dengan warna-warni pelbagai jenis bunga. Bunga-bunga ini ditanam khas untuk penghasilan madu tempatan yang unik dengan rasa dan aroma berbeza mengikut jenisnya. Menariknya, lebah sebenarnya bukanlah spesies asal New Zealand. Serangga ini hanya diperkenalkan oleh peneroka Eropah pada awal abad ke-19 untuk tujuan pendembungaan dan madu. Kini, lebah menjadi sebahagian penting dalam ekosistem tempatan, malah menjadikan New Zealand antara pengekspor madu terbesar di dunia. Seterusnya, terbentang kawasan tanaman lavender yang luas, yang biasanya dipenuhi warna ungu mempesona ketika musim mekar. Namun, pada waktu kunjungan kami, bunga lavender masih belum mekar sepenuhnya kerana masih lagi di awal musim bunga. So next kita ke ternak kami biri. Kita tengok apa yang buat perangai tu. Nak kena gaduh ke? Dia nak orang gaduh dah. Cuba gaduh. Tak. Dia gaduh pakai tanduk dia. Biri-biri dia orang pakaikan baju. Happy lah. Kan? Cara dia dengan dapat pakai baju. Cara buat bunyi kuda? Whose horse is that? Oh, dia nak So ni donkey. Macam bunyi donkey? Kan? Macam tu kan?
sana. Seekor lagi lembu imo. Oh, begitu kau gaduh. Oh, dapat buntut dia. Ini lagi kan makan sambil duduk. Sopan lah tapi nampak malas. Orang lain semua makan berdiri. Lagi tak sopan. Tak adalah, nampak macam tak berusaha. Dia nak pakai ni. Kita kena jual mahal macam tadi kan. Kalau dah ke sana baru datang. So tak apa. Okay, bye. Ya, jangan ingat kita nak datang lagi. Dia nak siapa? Ya, ni muka toya. Kau lari kata aku dah kata. Dia macam tu. Dia jual mahal. Dia macam tu. Secara keseluruhannya, kami mengambil masa lebih 2 jam untuk meneroka keseluruhan kawasan Wanaka Lavender Farm. Sebelum pulang, kami singgah sebentar di kafe untuk menikmati secawan teh lavender yang dicampur dengan madu lavender. Rasanya unik, lembut dan cukup menenangkan. Tidak ketinggalan, kami juga membeli sedikit cendera hati sebagai kenangan sebelum meneruskan perjalanan ke destinasi seterusnya, iaitu Queenstown. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe.